Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya selalu dapat soalan macam ni. Kenapa saya tanam pisang, dia tumbuh tak sekata, ataupun ada pisang yang besar dulu, ada pisang yang kecil dulu, sedangkan pisang tu tak terbantut, cuma umur dia berbeza. Kenapa? Maknanya ada pisang yang dia dah tumbuh daun bila dia tanam tu. Tiba-tiba ada pisang yang dia tanam sama umur tapi dia kering. Kenapa? Jom kita tengok. Okey semua. Yang ini saya tunjukkan pisang saya yang berusia 2 minggu. Ni usia dia 2 minggu dan pucuk baru telah pun kelihatan. Jadi alhamdulillah. Kalau pucuk baru keluar macam ni, maknanya pisang ni dia terus hidup tau. Saya cari lagi satu contoh. Samalah macam ni. Okey. Ni dia. Ini pucuk baru yang terus kelihatan keluar lah. Tapi ada beberapa pokok pisang yang dia tak keluar pucuk. Sekejap ya. Okey, ni dia. Alright. Okey, nampak tak ni? Dia tak keluar pucuk. Dia tak keluar pucuk dan belum keluar pucuk lagi. Kita akan tunggu lagi dalam beberapa minggu. Jadi biasanya orang dia putus asa tau. Dia bila nampak pisang tak keluar pucuk, lebih-lebih lagi apabila pisang ni kering, dia ingat pisang tu tak hidup ataupun mati. Tetapi sebaliknya, ada rahsia di sebalik dia tak keluar pucuk ni. Jom kita tengok yang lain dulu. Okey, ini contoh dia. Nampak kering, nampak kecil, kering macam ni. Okey, dia ada dua punca. Okey, satu sebab dia punya bonggol dia ada anak pisang yang lain. Maknanya kebanyakan pisang kalau kita tanam, dia akan keluar pucuk terus macam tadi tu, ataupun dia akan mati dulu. Contoh yang ni salah satu contoh, dia akan kering dulu. Ni dia akan kering, mati dulu, mati, kemudian dia akan hidup balik. Dia akan hidup sama ada keluar daripada tepi, ataupun yang kering ni dia keluar daripada tengah balik. Dia tak mati. So sekurang-kurangnya kalau kita nak tahu sama ada pisang tu betul-betul hidup atau tak hidup, kita kena tunggu dalam sebulan. Kalau dalam sebulan dia tak hidup, sebulan atau 3 minggu lah, dia tak keluar pucuk, barulah kita akan sulam dengan anak pisang yang lain. Jadi janganlah nampak macam dia tak keluar padahal yang lain dah keluar. Kita anggap pisang tu, benih pisang tu tak bagus. Nanti pembekal benih tu dipersalahkan, katanya jual benih pisang yang tak elok. Okey, jadi kena faham konsep. Tidak semua pisang bila kita tanam dia terus hidup, kecuali kalau kita tanam yang sulur pedang. Sulur pedang tu dia belum keluar daun. Yang ni sebenarnya dia dah keluar daun masa kita ambil benih tu, cuma kita potong. Jadi dia reset. Bila dia nak reset tu, dia banyak tempoh yang dia kena ambil untuk dia tumbuh. Sama ada dia tumbuh terus daripada sini atau dia tumbuh daripada tepi. Okey, jadi sebab itu kawan-kawan, bila kita tanam pisang menggunakan kaedah sulur, sama kat yang ni, dia mati dia kering dulu. Ni dia kering dulu, nanti dia akan tumbuh balik. Tunggu dalam sebulan. Ini kalau ikutkan dah keluar dah daun, tapi dia jadi kering balik. Mungkin dia nak tumbuh daripada tepi. Saya sambung tadi. Sebab itu kalau kita tanam pisang menggunakan kaedah sulur, dia tidak sekata, pertumbuhan tidak sekata. Jadi sebab tu ramai orang dia cuba tanam, dia yang ada modal lah, dia akan guna benih pisang tissue culture. Sebab tissue culture ni dia akan terus hidup dan tumbuh sekata. Jadi apa kelebihan tumbuh sekata? Kalau pokok pisang tu kita guna tissue culture, dia tumbuh sekata, maka kita tuai hasil pun sekata. Jadi bila tuai hasil sekata tu, dapat duit tu macam sekaligus lah. Cuma kalau pakai benih sulur ni, dia ada yang tumbuh tak sekata. Berkemungkinan contoh kalau kita tanam 1000 pokok, mungkin kita akan tuai 200 dulu, kemudian 2 minggu 200 lagi dan kemudian. Kalau tissue culture, kita tanam 1000 pokok tu, kemungkinan kita sekali tuai dapat 500 pokok, kemudian lebih 500 pokok. Macam tu lah dia punya kelebihan dan kekurangan. Jadi terpulang masing-masing. Yang ada modal boleh pakai tissue culture, yang tak ada modal boleh pakai sulur tisu. Sama saja. Tak ada masalah. Cuma kualiti tissue culture lebih bagus, tapi harga dia berganda-ganda lagi mahal lah. Kalau ikutkan sekarang ni, pasaran tissue culture harga dalam RM3 lebih sepokok. Manakala tisu daripada sulur tu baru RM1.5 saja. So pilihan di tangan anda. So mana satu pilihan anda? Nak tanam guna tissue culture ataupun sulur saja?